bahagia yang belum kita rasa setelah bersama. Usahakan semua, kira-kira kapan waktunya tiba. Segala upaya, apapun kita coba dan tak pernah lelah, ku serahkan padanya Sang Pencipta. Dengarlah doa kita berdua. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Ingat doa kita selalu yang tak pernah usang. Kita usahakan lagi sayang, yakin waktunya akan datang. Yakin waktunya akan datang. Sewindu sudah ku tak mendengar suaramu, ku tak lagi lihat senyumanmu yang selalu menghiasi hariku. Bila memandang ke muka laut, nampak sampan mudik ke hulu, hati terkenang, mulut menyebut budi yang baik ingat selalu. Kalau dilihat, I've seen the potential. Masa tahun 2011, I was the ketua program. I've seen your potential and tak bolehlah nak dinafikan. We are proud of you. I am proud of you. Selalu mengamalkan amalan semak and balance. Itulah antara perkara yang sering kali dititik beratkan. Pengalaman saya dengan Cik Amir ni amat menyeronokkan lah. Boleh katakan menyeronokkan jugalah ya. Sebab kita sama-sama menjalani tugasan-tugasan yang diberi. Beliau merupakan seorang yang tegas, terutamanya isu kewangan. Beliau amat titik beratkan tentang isu kewangan dan juga amanah yang diberikan. Selamat maju jaya Cik Amir. Terima kasih di atas segala bantuan dan kerjasama sepanjang saya berada di Politeknik Nkuma. All the best. Dan Cik Amir juga adalah salah seorang yang banyak mengubah landscape pembangunan dekat Politeknik ni. Kami mengucapkan selamat maju jaya kepada Cik Amir di tempat yang baru. Jangan lupa kami di sini. Setakat kenal Cik Amir ni, dia very kind person, a very smart person actually. So saya doakan semoga Cik Amir berjaya. Cik Amir, selamat maju jaya di tempat baru. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Cik Amir atas kerjasama dan tunjuk ajar yang diberikan. Selamat maju jaya di tempat baru. Mengucapkan selamat maju jaya kepada Cik Amir dan terima kasih atas kerjasama yang diberikan kepada CSM. Saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi Cik Amir banyak bantulah dekat unit kewangan perolehan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak dan tahniah atas kenaikan. Di pihak Politeknik Ungku Omar, pastinya kita akan merasa kehilangan seorang pemimpin yang disegani dan juga beliau sangat-sangat memberikan impak kepada semua urusan yang telah diselesaikan di Politeknik Ungku Omar.
Mak. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada TPSA Encik Amiruddin di atas sumbangan beliau sepanjang 16 tahun berkhidmat di Politeknik Engku Umar. Semoga lebih cemerlang dan insya-Allah kita percaya apabila kita diamanahkan untuk menjalankan sesuatu tugas itu bermakna pihak atasan menaruh kepercayaan yang tinggi di atas komitmen dan kewibawaan Encik Amir. So selamat maju jaya. Encik Amiruddin bin Samsudin, good luck. Darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentang dirinya. Selamat maju jaya di tempat baru. Semoga terus dan percaya dalam dia dan percaya. Okay, hai. Kami dari Unit Perolehan dan Kewangan mengucapkan selamat maju jaya dan jumpa lagi. Hidupkanku. Saya tetap marah cantik.